Tahukah anda apakah hukum melakukan ibadah korban? Menurut para ulama, melakukan ibadah korban adalah sunnah muakkadah, iaitu perkara sunat yang sangat-sangat dituntut kepada mereka yang berkemampuan. Ini berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW. Baginda bersabda dengan maksudnya, barang sesiapa di antara kamu yang memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah korban, namun ia enggan untuk mengerjakannya, maka janganlah sesekali ia menghampiri tempat solat kami. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita menghidupkan semangat untuk melakukan ibadah korban sebagai tanda satu-satunya pengorbanan yang boleh kita sumbangkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mensyukuri di atas nikmat yang telah pun Ia kurniakan kepada kita. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh melayari website My Korban, follow Facebook, Instagram dan TikTok My Korban. Jangan lupa